betulkah di akhirat nanti para hafiz Quran boleh syafaat orang? Kalau ada hadis sahih atau dhaif. Kita gila satu hadis yashfa'u yaumal qiyamah, dapat syafaat, dapat tolong pada hari kiamat ke lagi itu oleh salah satu, oleh tiga bahasa adalah hadis ni. Al-anbiya, orang di nabi itu boleh syafaat, nabi rasul boleh tolong di pada masa. Sampai kada ada nabi, orang alim, orang mati syahid, orang ingat Quran, dalam keadaan itu ada lagi hal yang gitu. Bawa nak masuk syurga tu hatta kau dulu, tak boleh masuk lagi, nanti tolong orang dulu. No, orang marah mu ni, kamu boleh tolong ni. Berlain masuk dulu, nanti lagu tu ya kena tolong orang. Jada gitu, ada kerja. Yashfa'u yaumal qiyamah salah satu, dapat syafaat pada kiamat oleh tiga wasa Al-anbiya, pertamanya jadi nabi rasul, summal ulama, kemudian orang alim, summa syuhada, kemudian orang mati syahid. Yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi, dapat syafaat oleh orang mati syahid itu pada 70 orang daripada orang rumah keluarga tu boleh tolong lagi. Supaya ingat orang apa Quran ingat tu, tapi ingat apa matilah, yang lupa ada buku waktu lupa tu, ingat apa mati. Lepas tu kita duk ngapa ingat 30 juh dah dulu. Bila ngapa ingat Quran 30 juh dah, bola kahira kalau ia giduk le medan ngajar Quran orang, tak apalah dah. Ada bahasanya ia tak ada le medan tu, bol kat ingat Quran lah kahari ke hijau dunia. Masyhur kerja dunia tak ada lupa. Bila lupa tu dah nak ngapa ingat mulai 30 juh dah nak wilaca apa dia apa dulu apa belum ada kerja dunia tu. Payah. Apa nak buat guna lepas ada rasa. Maka ulama ajar kita kena baca semua. Kena di istiqamah kita ambillah masa kita baca tu. Dia ingat 30 juh. Lepas tu ambillah masa lu ada kerja tu masa baca. Nama hotel sekali. Baca. Hanya lepas ada rasa tu gitu. Jadi masalah hafiz Quran itu, ia boleh syafaat lah. Kalau ia ingat Quran apa matilah, ia boleh tolong. Tapi akidah betul lah. Ingat mula. Ya semua tu, ia sudah kena pergi kepada masalah sah iman. Iman ya sah. Sebab orang mati iman amal-amal. Iman ya sah. Kira di iman. Masalah pekos tak apalah. Kira itu. Sampai penting dengan ngaji bak akidah ke apa tu. Supaya orang mati syahid. Nama gambar kata kita syahid padahal syahid apa syahid dunia. Ia nak pergi syahid dunia akhirat. Syahid hal kira kata boleh tolong dia tu syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia saja ada adi. Syahid akhirat ada adi sekaya ya. Tapi syahid dunia akhirat atau nak. Kalau syahid akhirat saja ada adi. Tak boleh tolong dia. Syahid dunia saja tak boleh tolong dia. Kalau semata-mata syahid. Syahid akhirat mana? Mati kejur. So syahid akhirat. Ya sah iman ya. Dalam keadaan itu akidah yang betul malah. Mati kejur mana? Mati tipu kayu. Mati bom minggu tipu di umur. Pelaga mutu, pelaga kereta balik mutu, balik kereta rumah air. Bakar api ke apa tu. Tu pergi udah sah iman. Itu mati syahid akhirat. Sebab ia mati darah tu dah ampun dosa ya. Terlebih hari je tu. Orang mati rasa kejut tu. Dengan syarat sah iman. Ini sebab. Lepas dia tanya hadis sahih, hadis tak. Ya masalah fadailul a'mal ni hadis tak apa. Lepas tu hadis ada tu hadis sahih, hadis tak. Itu hak lebih masalah. Orang ingat Quran tu. Tu nah. Hak tu kita tengok lagi tak ada. Tak cakap agak kata sahih kata tak. Tu tak cakap. Tak cakap. Hadis tak. Pada apa dah? Fadailul a'mal tu. Kelebih ingat Quran tu.